Isu Rohingya di Malaysia bukan isu yang lahir semalam. Ia sudah lama berlegar dalam perbualan rakyat, kadang-kala tenggelam, kadang-kadang timbul semula. Tetapi kali ini gelombangnya terasa lain macam. Dalam masa beberapa minggu sahaja, nama Rohingya kembali panas di media sosial bukan sekadar kerana satu kejadian tetapi kerana beberapa isu meletup hampir serentak dari kawasan Selayang yang sudah lama dikaitkan dengan komuniti pelarian dan warga asing ke Hulu Langat dengan dakwaan penempatan haram, kemudian sampai pula ke pentas ucapan di Australia melibatkan aktivis Rohingya bernama Nur Azizah. Tiba-tiba rakyat Malaysia mula bertanya, sampai bila isu ini mahu dibiarkan tergantung? Kenapa selepas bertahun-tahun masalah yang sama masih berulang, dan kenapa setiap kali isu Rohingya meletup, rakyat biasa yang akhirnya berasa paling terbeban? Kemarahan ini mula menjadi lebih jelas apabila muncul petisyen Remove Rohingya from Malaysia yang mendapat perhatian besar dalam talian. Pada awal Jun 2026, utusan melaporkan petisyen itu sudah mencecah lebih 130,000 tanda tangan sebelum laporan susulan menyebut ia hampir mencapai 450,000 tanda tangan dan kemudian tidak lagi dapat diakses oleh orang awam. Petisyen itu bukan sekadar luahan biasa tetapi gambaran bahawa rasa tidak puas hati sebahagian rakyat sudah sampai ke tahap mereka mahu kerajaan bertindak dengan lebih tegas, sama ada menghantar pulang, memindahkan ke negara ketiga atau sekurang-kurangnya memperkenalkan dasar lebih jelas terhadap pelarian Rohingya di Malaysia. Namun api kemarahan itu tidak bermula dengan petisyen semata-mata. Sebelum itu, kawasan Selayang sekali lagi menjadi tumpuan apabila isu aktiviti korban komuniti Rohingya mencetuskan rasa kurang senang penduduk setempat. Laporan buletin TV3 menyebut rungutan timbul berkaitan najis dan darah lembu sembelihan korban yang didakwa dibuang ke dalam longkang dipercayai dilakukan komuniti tersebut. Selepas itu, muncul pula dakwaan lebih sensasi yang berlegar di media sosial. Kononnya komuniti Rohingya mampu membeli puluhan ekor lembu korban bernilai ratusan ribu ringgit. Antara angka yang tular ialah 70 ekor lembu bernilai lebih 700 ribu ringgit. Isu ini membuat netizen bertanya dari mana datangnya sumber keuangan itu sedangkan mereka berstatus pelarian. Tetapi di sinilah pentingnya garis pemisah antara fakta dan dakwaan viral. Beberapa portal hiburan dan sosial melaporkan dakwaan tersebut sebagai perkara yang dipersoalkan netizen, tetapi angka itu perlu ditulis dengan berhati-hati kerana ia bukan semestinya angka rasmi yang sudah disahkan pihak berkuasa. Dalam masa yang sama, satu poster palsu turut menyimbah minyak ke dalam api. Poster itu seolah-olah menggambarkan ada pihak Rohingya menuntut Selayang untuk komuniti mereka dengan naratif Give Us Selayang. Walaupun laporan The Rakyat Post menyatakan poster tersebut adalah palsu dan tiada bukti ia dikeluarkan oleh mana-mana organisasi Rohingya yang sah, kerosakan sudah pun berlaku. Di media sosial, ramai yang sempat marah dahulu sebelum sempat membaca penjelasan. Selayang pula bukan nama yang tiba-tiba muncul dalam isu ini. Kawasan Pasar Borong Selayang sudah lama dikaitkan dengan kehadiran warga asing dan komuniti Rohingya. Pada 2023, Astro Awani melaporkan etnik Rohingya dikesan berniaga di sekitar Pasar Borong Selayang termasuk kawasan parkir dan simpang. Laporan itu juga menyebut isu kebanjiran Rohingya di kawasan tersebut bukan perkara baharu, malah difahamkan berlaku sejak bertahun-tahun lamanya. Sebab itu bila isu Rohingya meletup semula pada 2026, ramai rakyat tidak melihatnya sebagai satu insiden terpencil. Mereka mengaitkan semuanya sebagai satu rangkaian panjang. Dulu poster palsu, kemudian Pasar Borong, kemudian peniaga tanpa lesen, kemudian isu korban, kemudian petisyen besar-besaran. Belum reda isu Selayang, timbul pula isu di Sungai Tekali, Hulu Langat. Dakwaan mengenai sebuah bangunan atau penempatan yang dikaitkan dengan etnik Rohingya tular sehingga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dilaporkan mengumpul maklumat sebelum memulakan siasatan awal. Dalam operasi berasingan di flat rancangan Sungai Tekali, polis dilaporkan menahan 42 individu. Isu ini membuat rakyat bertambah marah kerana persoalan yang muncul sangat mudah. Kalau benar ada penempatan haram atau binaan bermasalah, bagaimana ia boleh bertapak begitu lama? Siapa yang membenarkan? Siapa yang menutup mata? Dan kenapa tindakan hanya nampak bergerak selepas sesuatu perkara menjadi viral?
Kemarahan rakyat juga tidak boleh dipisahkan daripada isu keselamatan yang pernah berlaku sebelum ini. Pada April 2022, negara pernah digemparkan dengan insiden 528 tahanan Rohingya melarikan diri dari depot tahanan imigresen sementara Relau di Sungai Bakap selepas berlaku rusuhan. 6 daripada mereka maut selepas dirempuh kenderaan ketika cuba melintas lebuh raya utara selatan, manakala sebahagian yang lari kemudian dikesan berada di sekitar Selayang. Pada masa sama, operasi di sekitar Pasar Borong Selayang dan Pasar Borong Kuala Lumpur turut membawa kepada penahanan 248 pendatang tanpa izin susulan aduan orang ramai mengenai warga asing berniaga secara haram di tepi jalan berhampiran pasar. Isu kemasukan secara haram melalui laut turut menjadi bahan kemarahan. Pada April 2026, Associated Press melaporkan pihak pengawal pantai Malaysia berjaya menggagalkan cubaan 25 migran Myanmar tanpa dokumen memasuki negara ini secara haram di pesisir utara Pulau Pinang. Mereka berusia antara 12 hingga 42 tahun, dipercayai diturunkan oleh bot gentian kaca sebelum mahu meneruskan perjalanan ke darat dengan bantuan sebuah lori yang menunggu. Walaupun tidak semua migran Myanmar ialah Rohingya, laporan itu mengaitkan laluan laut berbahaya ini dengan krisis pelarian Rohingya yang lebih luas, termasuk sindiket penyeludupan manusia dan perjalanan merentas Laut Andaman. Dalam suasana yang sudah panas di Malaysia, tiba-tiba muncul pula nama Nur Azizah di Australia. Nur Azizah ialah aktivis hak asasi Rohingya, pendidik dan co-executive director Rohingya Maya Funeral Collaborative Network, sebuah organisasi yang diterajui wanita Rohingya dan pelarian. University of Sydney pernah menulis tentang latar belakangnya sebagai wanita Rohingya dari Rakhine, Myanmar yang kemudian membina kehidupan di Australia dan bergerak dalam pendidikan serta advokasi. And even after we fled Myanmar, the violence followed us. You might know Malaysia, Indonesia, and Thailand. Kontroversi bermula apabila ucapan Nur Azizah tular, khususnya bahagian yang menyentuh Malaysia, Indonesia dan Thailand. Sinar Daily melaporkan Nur Azizah menerima kecaman selepas klip ucapannya tersebar, terutama apabila dia menyentuh isu kanak-kanak Rohingya di pusat tahanan imigresen Malaysia. Dalam satu sisi, penyokongnya melihat ucapan itu sebagai suara seorang survivor yang mahu dunia melihat penderitaan pelarian Rohingya, tetapi dalam sisi lain, ramai rakyat Malaysia merasakan ucapannya seperti tidak menghargai negara yang selama ini menerima kehadiran ramai pelarian Rohingya, walaupun Malaysia sendiri bukan punca krisis di Myanmar. Nur Azizah sendiri menyatakan klip yang dikongsi adalah daripada occasional address kepada graduan Social Sciences di University of Sydney. Dalam hantaran itu, dia berkata dia berkongsi perjalanannya sebagai genocide survivor dan bekas pelarian, termasuk pengalaman hidup di Sabah, membesar tanpa status sah dan tidak menerima rumah percuma, makanan percuma atau keistimewaan khas seperti yang sering didakwa terhadap pelarian. Antara ayat yang paling mencetuskan reaksi ialah dakwaan bahawa lebih 2,000 kanak-kanak Rohingya berada di pusat tahanan imigresen Malaysia. The Riot Post kemudian membuat semakan fakta dan melaporkan bahawa angka itu tidak boleh ditolak mentah-mentah kerana terdapat angka hampir 2,200 kanak-kanak setakat Disember 2025. Selain isu Malaysia tidak mempunyai pengiktirafan formal terhadap status pelarian yang menjejaskan akses kanak-kanak kepada pendidikan, status undang-undang dan pelepasan ke program komuniti. Di sinilah isu ini menjadi sangat sensitif. Bagi aktivis kemanusiaan, isu utama ialah kanak-kanak, tahanan imigresen, status pelarian, akses pendidikan dan perlindungan. Tetapi bagi rakyat Malaysia yang sedang marah, mereka melihat isu itu dari sudut lain. Mereka bertanya kenapa Malaysia yang menjadi sasaran ucapan, kenapa negara ini seolah-olah dipersalahkan sedangkan krisis awal Rohingya bermula di Myanmar. Kenapa beban akhirnya jatuh kepada Malaysia sedangkan komuniti antarabangsa bercakap soal kemanusiaan tetapi tidak semua sanggup menerima pelarian dalam jumlah besar. Lebih merumitkan keadaan, kedudukan pelarian di Malaysia memang berada dalam ruang undang-undang yang kelabu. UNHCR menyatakan setakat akhir Februari 2026 terdapat sekitar 215,600 pelarian dan pencari suaka berdaftar dengan UNHCR di Malaysia, dengan kira-kira 193,824 datang dari Myanmar, termasuk 126,144 Rohingya. Human Rights Watch pula menyebut
walaupun UNHCR mengeluarkan kad kepada pelarian yang diiktiraf, kad itu tidak memberikan status undang-undang rasmi di bawah undang-undang Malaysia. Maka lahirlah keadaan serba tidak selesai. Pelarian tidak diiktiraf secara formal, tidak boleh bekerja secara sah. Anak-anak sukar masuk sistem pendidikan formal. Kerajaan pula perlu mengawal imigresen manakala rakyat tempatan melihat kesannya di kawasan mereka sendiri. Dalam isu jenayah pula, Ketua Polis Negara dilaporkan berkata hanya 89 individu Rohingya direkodkan terlibat dalam kes jenayah bagi tempoh 2024 hingga 2026 dan angka itu mewakili sekitar 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah negara. Fakta ini kononnya penting kerana ia menunjukkan tidak adil untuk menggambarkan seluruh komuniti Rohingya sebagai penjenayah. Tetapi dalam masa sama, angka rendah tidak bermaksud isu keselamatan boleh dipandang ringan, terutama apabila rakyat melihat isu pendatang tanpa izin, penempatan haram, sindiket penyeludupan dan kawasan tertentu yang sukar dikawal. Sebenarnya, kemarahan terhadap Rohingya pernah meletup sebelum ini. Pada 2020 dan 2021, nama aktivis Rohingya Zafar Ahmad Abdul Ghani pernah menjadi sasaran selepas tersebar dakwaan palsu bahawa dia menuntut kewarganegaraan Malaysia dan hak sama rata untuk Rohingya. Reuters melaporkan Zafar menerima ancaman bunuh dan ucapan kebencian selepas maklumat salah itu tersebar sehingga rumahnya sendiri terasa seperti penjara. Fortify Rights turut menyatakan Zafar dan keluarganya menjadi mangsa kempen fitnah selepas dia dituduh secara palsu menuntut kerakyatan dan hak sama rata seperti rakyat Malaysia. Isu Rohingya bukan boleh diselesaikan dengan maki hamun, poster palsu atau petisyen semata-mata. Ia juga tidak boleh diselesaikan dengan ucapan indah di pentas antarabangsa tanpa memahami tekanan negara yang menanggung realiti di lapangan. Malaysia sedang berada di tengah-tengah dua tuntutan besar, tuntutan kemanusiaan untuk melindungi manusia yang lari daripada penindasan dan tuntutan rakyat sendiri yang mahu keselamatan, keadilan ekonomi serta kawalan negara dijaga. Kalau dua perkara ini tidak diurus dengan berani dan jelas, maka isu seperti Selayang dan Australia ini mungkin bukan episod terakhir. Ia mungkin cuma permulaan kepada gelombang kemarahan yang lebih besar. Sekian.